Runtuhan jambatan di daerah Chennai, Narathiwat, mengakibatkan seorang penunggang motosikal maut dan 3 lagi cedera ketika kenderaan sedang melintasi jambatan tersebut pada awal pagi Rabu, 19 Mac 2025. Butiran kejadian, lokasi, jambatan konkrit di Kampung Ban I Burtai, sebahagian daripada Lebuh Raya, nomani 4217 yang menghubungkan daerah Chennai ke Sisakhon. Punca runtuhan, bahagian tengah jambatan 2 lorong itu runtuh ke dalam anak sungai di bawahnya ketika sebuah kereta pikap dan motosikal sedang melintas. Mangsa Aman Jaima, 42 tahun, penduduk Kampung Kalubi, Sisakhon, maut di tempat kejadian akibat terjatuh bersama motosikal. 3 penumpang kereta pikap cedera dan dikejarkan ke hospital berhampiran. Punca runtuhan, siasatan awal mengesyaki kelemahan struktur jambatan akibat faktor usia atau kerosakan jangka panjang.